Seriously. Seriously, wife. Kan siapa? Ketawa Janganlah, tak ada. Ramai tanya saya dengan Arah. Darah. Oh, memang pakai songkok. Sini Apa tahu? Tak apa, okey je. Tapi jangan set sangat lah. Kalau set sangat dia Pak Ma'un nama dia. Kau berapa kat Malaysia sekarang? Tak mau. Tak mau. Tak mau. Tak expect. So, kita punya job scope kat sini. I tak tahu lah. I harap you setuju sebab I dah tolong expand on behalf you juga. I cakap sebabkan you kat Malaysia, you selalu busy dengan yelah kerja hakiki you. Orang semua tahu apa yang you kena buat untuk rakyat muar dan sebagainya. Lepas tu ada side job lah. Lepas tu ada sukan pula, betul tak? So sometimes masa bersama keluarga tu agak kurang. Tapi kita tak ingat diorang. So I rasa trip ke France ni adalah is the best time untuk you spend time dengan Mama Abia, betul tak? Betul juga. Ke tak betul? Correct me if I'm wrong. Sebab I cakap dengan diorang juga. Dah cakap betul je. Saya perlu mengangguk. Janganlah. Yes, boss. Tak, sebab I cakap I tak nak ganggu you sebab That's a good point. Tapi you pun ada your parents ya? tak. Diorang cakap macam kenapa I tak pergi join. Bukan tak join. I kena bagi you ruang dan masa. Macam mana Bella ada my parents. Sebab kita ni tak bersama dengan orang tua kita selamanya. Kita tak tahu siapa yang pergi dulu. Yang muda tak selalunya pergi dulu selepas yang tua tak selalunya pergi dulu sebelum orang muda. And Mama Abu adalah Bika Prima family yang baru. Mana ada ni, mana pandai. Ya, secara sukarela ya. Ya, sebab diorang nak luangkan masa. Tak nak dia duduk kat bilik hotel je. Betul. Yeah, it's better for them to get out and to enjoy the beauty of France. Yeah. Tapi Ara dia pun keluar juga kan hari ni. Cuma semua keluar. Cuma tak boleh macam cakap Ara kalau jumpa YB dia tak ada kerja. Tak adalah. Ya, dia akan kacau you. It's okay. Saya terima seadanya dengan relanya. Boleh tahu tak apa nama warna baju? I pun tak tahu sebenarnya. Warna baju ni bukanlah. Apa? Ni biru apa Korang tahu tak dia macam dia bukan ini biru iPhone. Dia macam purple tapi biru. Korang boleh tak sebut nama dia? Jangan pandai ni nak Grace Blue. But I mean, to me it's not about the colour, it's about the comfort lah. Saya memang mementingkan keselesaan mengatasi segala-galanya. Sebab tu boleh pakai waktu pagi, tengah hari, dalam cuaca sejuk, panas, sampai ke bilik tidur. Kan kadang-kadang orang bila now they're buying all these expensive night gowns, even on plane pun. Ya, saya pakai dekat atas kapal terbang juga. Padahal saya tidak disuruh je. Tak ada pihak Prima Family suruh pun. Tapi dia macam baju tidur. I think you guys know yang baju tidur yang the material is very nice and cold and cooling. Dia sama. Dah 22,000 orang tengok. Okay. Actually, what are we waiting for? We're waiting for... No idea. I think we're waiting for the tickets. Dalam bawah dia. Dah lag. Lag ke? Lag. Boleh Sebab cek tak ada, sorry. Guys, have to close sebab nak masuk nanti. Bye-bye. Assalamualaikum.